Aduh, keluar dikit je. Aku Daniel kacak dan bergaya. Bad boy vibes tak karena tua gaya. Segak semua mata terbuka, kejam di mata tapi hatiku sehala. Hello Pro Gangs, hari ni aku akan main game Tabs ya, versi mobile dalam handphone. So jom lah ya, kita langsung mula. Untuk game ni sebenarnya aku dah pernah main, jadi ya marilah ya. Game ni korang boleh beli dekat Play Store ya, versi mobile. Okay, game start tu ya. Marilah ya, kita tengok adakah berkesan atau tidak. Dah defeat, ya betul. Okey, mari kita cuba lagi. Pakai apa ya? Okay guys, harap macam ni okey lah ya. Masih tak boleh. Okey, kita cuba Meta King. Harap boleh ya. Okey, sabar. Kita kawal. Kita akan kontrol dia. Okey. Makan tu. Au. Au. Sakit. Au. Sini kau. Iya. Okey, sikit lagi. Ya. Alamak. Okey. Setelah beberapa kali percubaan, kita akan cuba Meta Vampire. Isap darah dia. Harap menjadilah je. Sebab entahlah, stage ni susah.
Nice. Wow, apa pula ni woi? Alamak, banyaknya. Okey, kita akan cuba sang penguasa kegelapan Void Monarch, askar yang terkuat Kita akan cuba guys. Okey, naik ke depan. Jadi dia akan mati, kita korbankan dia. Okey, pergi. Wow, dia boleh berubah guys. Void Monarch ni patutlah dia kuat. Wow. Okay guys, jadi sampai di sini sajalah ya. Mungkin nanti aku akan lanjutkan konten tabs. Jadi bye.